Ni ada, nampak, kita boleh tengok kat situ. Itu dia. Itu dia baru outing, jenggo baru outing. Alright. Okay, assalamualaikum guys. So hari ni aku masak ibu sambal. So tu nak makan kat mana dan di mana, nantikan pada next part. Alright. Pergerakan. Kita ada newbies baru nak join camping. Anggota baru. Okay. Okay geng, perjalanan mengambil masa lebih kurang 44 km. Lebih kurang dalam 45 minit lah. Okay. So santai-santai je. Target sampai pukul 3 lebih. Kita bacak-bacak, tang baru kita cuba nasib jenggo tiba. Okay guys, akhirnya sampai di persimpangan utama ke Lubuk Jenggo campsite. So kat sini kalau korang boleh tengok, dia betul-betul tepi Petron ni. Sini ke? Tu dah tu. Sekejap, telefon. Okey, kita delay sekejap. Sini cuba cek. Adakah kat sini? Kami kat ni. Okey, betul. So kita ada seorang lagi sebenarnya. Tu, maybe merah tu. Jadi laluan dia guys, Adventure sikit. Okay, nampak signboard kat situ. Umpun. Betul dah ni. Lubuk Jenggo guys. Kemungkinan malam ni kita target dalam 30 ekor . Oh, sini je betul-betul tepi sungai. Tepi ni kan. So, tapak kami part mula-mula ni. Itu saja, nantikan nak pasang khemah pula lagi. Alright. Weh, ada 3 je tapak campsite. Ni, dia tapak. Oh, luas tau. Wah, kat atas angkot ni lah kita nak ni lagi berjenggo kan. Okay, kita cuba planning dulu ni macam mana. Macam mana kita ni? Aku rasa macam ni ya. Kemah. Tak ada pengalaman camping. Tembok. Climb into my bag, there's no room for you, but you look so cute, I'll hold on to you. Inside I'm dreaming, who else believing? Your kiss, it holds me down from leaving. Wake up in the morning, can't you see the sun is dawning? The night was bitter, but I got to kiss her. I got to kiss her. This is our camping song.
alone by the fireside and take your seat, drink your heart cider tea, sing all night with only the stars. Okay guys, setelah berhempas pulas di panas pada cuaca panas terik ni 37 darjah Celsius. Oh, padu juga. So sini je lah setup basic. Perut pun kelaparan. Jadi menu adalah ikan goreng sambal. Sambal dah buat dah. Jadi kita goreng ikan, masak nasi. Ada ulam-ulam sikit. Oh, ulam-ulam tak ambil. Ada ulang. Aduh. Apalah, makan apa ada lah. Kamera tu. Okey geng. Ni bujang punya lah ni orang kata. Sebab campur lah. Nampak 10 ekor ikan untuk santapan 2 hari 1 malam. So seorang lagi kru kita ni tengah buat dedak Ali. Dedak bro. Mengharapkan sebarau ke apa noh. Mungkin lah. InsyaAllah. Koman-koman siakap lah. Siakap apa sedap? Siakap merah. Cakap merah. Oh, Cakap merah mana ada ni? tak ada tak. Dia ayak Ni air air sungai. muara. Okey. Dalam tak ada kan. Ni kita buat naikkan sikit lah. So kami jom malam ni ada kat sini. So boleh parking kereta tepi ni. Owner campsite tak nampak lagi. Dia kata petang ni dia nak mai. Tengok lah. Malam ni kami akan turun bawah ni, beli umpan dan berjenggo di bawah. Kat bawah ni je. Okay. Okay, fighter kita nak pergi berjuang jenggo. Pastikan pulang dengan jenggo lah. Tu CEO campsite sini lah. Pemandangan petang nak maghrib dah. Pemandangan waktu maghrib lah. Aku tak sempat nak ambil sunset. Rugi lah. Ramai yang sewa rumah rakit ni. Actually rumah rakit ni dia kira sewa sehari. Sehari tak silap aku tak boleh beritahu harga lah. Kau kena tanya owner campsite sini. Tapi nice lah. Dalam rumah rakit ni ada aircon, ada tempat masak, ruang solat, tempat lepak. So, sungai ni sungai Pekan lah. Sungai yang sungguh lebar. Lebar jugalah kalau aku tengok sini kan. Padu juga. Okey, jenggo permulaan memang kecil dulu. Untuk Maggi Ali. Terima.
Отличный вопрос, Репка. И мне интересно, что... Tu yang baju hijau tu. Dia pun kata dia tak kumpau lah. Okay, ni adalah suasana malam guys. Malam ni pun tak berangin sangat. Actually ni adalah toilet dia. Toilet dia pun bersih. Ada tempat mandi. Air pun laju. So okay lah. Layan video dulu. Nasi pun dah masak. Ni air kopi untuk fighter-fighter Django kita. Sambil-sambil layan movie guys. So tu je lah. Okay guys, para fighter Django sedang mencari taktikal yang baik lagi. Ni buat apa ni? Setup baru. Oh, setup baru pula. Tak main dulu. Mungkin mata titanium lah. Kita pakai jenis apa? Pakai niat. Pakai jenis niat. Oh, jenis niat punya. Oh, jangan. Kita pakai ni. Oh. Dia dapatkan di kedai ekor. Kedai ekor. RM2 nampang. Terima. Okay, seorang lagi kru kita kat situ. Okay, Pasal apa dia lompat keluar kan? aku punya kat sini. Tu dia. Ni koman-koman dalam 300 gram lah. Django. Tengah menunggu lah. Kalau nampak dia macam melentur sikit tu boleh angkat lah. Tak slow-slow. Aku tak ada pengalaman lagi. Tapi itulah harap ada kot. InsyaAllah. Nampaknya pemegang degree Django tak sia-sia. Okay, dia berjaya menaikkan Django Berapa dah sekarang jam? pada jam 11 lebih lah, kat pukul 12 lah ni. Okay, terima. Kat sana, kat kampung tu kan. Yang kerja sawit tu, bangla. Tengok dia makan nasi, kesian. Dengan bawang cabai tau. Makan nasi. Lepas tu buah garam. Oh, sedih tu. Kuah gulai. Tu lah. Kuah gulai kirim. Dua pagi colek mari. Colek mari. Sama. Ayo. Biar tak rakam aku sembang tu. Sakit perut. Esok pula. Lepak lu 2 pagi sebelum nak tidur. Yo, nak tidur. Sekok je nyamuk. Okay guys. 3 pagi. Kita akan tidur lah. Untuk esok fighter Django pula pada subuh. Seorang lagi fighter masih mencari. Tapi tengok keadaan luar macam nak hujan lah. Tapi harap tak hujan lah. Oh, bunyi guru. Okay, good night. Okay, good morning gang. So ni suasana pagi. Air surut pagi ni depan tu. Dapat tengok. Air surut nampak macam pulau kecil depan ni. So ni lah tent ni aku set up tepi ni. Malam tadi turun bawah ni pergi mancing.
So fighter kita masih ada kat bawah. Masih lagi mencari hasil lah. Pulau panjang. Kalau dalam map nampak ni dia punya ni. Ujung tu rumah rakit. Ada kot duk mancing bawah 2 orang. So kita cuba nasib pergi pagi ni kalau ada rezeki. Alright. Macam mana fighter kita ada? Oh, boleh ekor. Angkat sikit tengok. Kecak ayam je ni. Boleh lah. Oh, ikan. So ni adalah pagi terakhir kami 2 hari 1 malam. Pagi ni aku akan goreng nasi. Tu je lah. Ada pakai roti sikit. Okay, air kopi, pakai roti, nasi goreng. So kita dah goreng sosis sikit. Jadi kita nak goreng nasi goreng bawang mok-mok je. Tu je yang ada. Itu sahaja menu pagi ni. And air kopi. Okay, sementara kita punya fighter-fighter bawah tu masih lagi bertarung pagi ni. Last call. Okay gang, nasi goreng bawang, ada ayam sikit, ada telur sikit, campur grass, date. Adalah sikit hasil malam. Walaupun tak banyak. Tu dah. Antara fighter-fighter kentang masih menunggu 200 gram jenggo. Oish. Siap. Siap. Okey, terima. Okey geng. Nasi goreng bawang, ada ayam, ada telur sikit, dah siap untuk dijamukan kepada fighter-fighter jenggo kita. Okey. Ni ada, nampak, kita boleh tengok kat situ. Itu dia. Dia berouting, jenggo berouting. Alright. Morning boss. Oh. Nanti bos kena subscribe YouTube ke. Ni dia. Diploma jenggo kedua, yang degree tu dah. Boleh lah. Tunjuk sikit lantung. Sengit tu ni. Puh. Itu master bro. Okay. Oh, ni hasil untuk menu tengah hari. Alright. Okay gang, our next menu, last menu lah. Jenggo masak lemak cili api. So ada yang ni lah, kita try lah. Okay, let's go. Hujan guys. Hujan. Kalau korang dapat dengar hujan, sebab gelap. Ada gelap sikit lah. Tapi kalau tengok forecast weather pukul 1 hujan. Tapi ni pun dah ada gelap sikit-sikit. Harap tak lebat sangat lah. Okay. So udang masak lemak.
Oh, itu dia. Sudah dia masuk dalam ni. Kita tunggu dia masak lah sekarang ni. Okay. Last menu pada hari ini. Cing. This is our campaign song. The sun is shining down on our tent. Aren't you glad you don't have to pay this much rent? We're surrounded. Okay geng, tamatlah sudah camping. Lose yourself. 2 hari 1 malam di Lubuk Jenggo Pekan. Showing it. So, keberangkatan pulang. Tiba. Jumpa lagi kat tempat lain pula. Pilih, peace. Fireworks for the burning light to ensure illumination of the night. Illumination of the night. This is our